Nama saya Saiful Fazli Syed Alwi, berumur 25 tahun dan sekarang usahawan sepenuh masa Premium Beautiful. Do you feel like someone's following you? They're just waiting for you to make a wrong move. Habis je belajar dekat UPM, masa tu lah yang terjumpa dengan peluang bisnes ni sebenarnya. Dan masa tu fikir macam nak ke tak nak sebab bisnes ni memang tak ada dalam darah daging pun. Memang tak ada dalam diri pun sebenarnya. My ex cikgu datang kongsi peluang untuk berniaga Premium Beautiful, dan I tak fikir banyak lah, I terus grab. It's on your side. Tonight is on your side. Welcome to your big debut. We're putting on the real you. See a side you never. Last kali bila fikir-fikir, cikgu saya tu, Kak Lini tu kata kat saya minat tak bagi apa-apa pun. Actually kadang-kadang benda yang kita tak minat tu lah yang akan jadi punca rezeki kita. You've got all the time. Come on out and join the masquerade. Do you feel like someone is screaming inside? Okey, sekarang kita nak ke Dewan MIPS untuk anugerah CDM ataupun ulang tahun HICO yang ke-19. Jadi saya antara 33 orang yang dapat naik pentas, dan perasaannya adalah tak bersabar pada bawah ada, sebab 2 tahun dalam bisnes ni, tapi akhirnya dapat juga naik pentas. Welcome to your big debut. We're putting on the real you. See a side you never knew. Dancing with your dream come true. Shine tonight. You've got all the time. Come on out and join the mask. CDM adalah Crown Diamond Manager, adalah pangkat paling tinggi dalam bisnes ni yang disediakan oleh HICO Marketing. Actually ada 5, kan, maksudnya kita akan naik satu persatu lah kan ke pangkat paling tinggi ni. Masa I sales manager, I tak terfikir I akan pergi CDM. So bila kita orang pergi ke business center dan I tengok macam ramainya CDM, sebenarnya I boleh rasa I boleh buat lebih bagus lagi daripada dia orang, sebab I tengok macam-macam jenis. Ada pemandu lori, ada penuri getah. So I cakap, kalau dia orang boleh, kenapa I tak boleh, padahal I ni graduate. Sebab Kak Lini kata, if you follow 100%, you akan dapat 100% apa yang Kak Lini dapat. Diamonds let you in. Just wake up, the night is on your side. Just come with me. Welcome to your big debut. We're putting on the real you. See a side you never knew. Dancing with your dream come true. Shine tonight. You got all the time. Come on out and join the masquerade. I macam tak sangka I sendiri naik dan semua orang nak jadi CDM, dan dengan hasil usaha you bukan jadi CDM dengan macam tu je kan. Hasil usaha you istiqamah, alhamdulillah memang dapat pergi ke Crown Diamond Manager. Dan masa I di atas pentas tu, I just fikir macam, oh my god, nasib baik I cakap yes masa Kak Lini datang berkongsi peluang. Kepada CDM Saiful, terima kasih kerana memperkenalkan saya kepada Premium Beautiful. Semoga anda dimurahkan rezeki lagi dan berbahagia selalu. Ucapan tahniah kepada CDM Saiful Fazli kerana menjadi antara anak bujang yang pertama yang menjadi qualified sebagai Crown Diamond Manager. Tahniah kepada CDM Said, satu cabaran yang lebih hebat baru bermula. Semoga kejayaan ini akan berterusan. Terima kasih kepada semua mentor-mentor saya kerana sabar, mendidik, membimbing dan
tidak jemu memberi ilmu kepada saya sehingga saya sampai ke tahap ini. Terima kasih kepada CDM Chan, Madam, owner kepada Business Center yang saya ibaratkan seperti mak ayah. Mereka pun terlampau banyak jasa di mana bangsa, agama lain, tetapi saya tahu niat dan hati mereka sangat baik. Kepada Kak Ana Ngabalan, terima kasih, dan saya sangat berbangga berada di bawah anak didik Kak Ana Ngabalan, dan seterusnya kepada Kak Ju yang sentiasa menjadi idola saya, kakak saya, dan juga Abang Abu yang sentiasa memberi sokongan moral, dan tanpa anda berdua saya mungkin tak akan sampai ke tahap ni lah. Dan last sekali kepada Kak Lini, terima kasih kepada Kak Lini. Tanpa didikan dan tanpa kesabaran Kak Lini mendidik saya, memang saya takkan rasa sampai ke tahap ni. Anda memang mentor terbaik saya. Terima kasih kerana jasa baik Kak Lini. Bukan sahaja saya, keluarga saya pun dapat merasa nikmat. Terima kasih banyak. Dan kepada semua business partner, teruskan usaha dan perjuangan anda. Istiqomah, jangan putus asa dan juga tawakal, kerana anda sendiri tahu gambaran masa depan anda bagaimana. Dan akhir sekali, selamat maju jaya. Kita jumpa di puncak.